Benda yang paling mustahak diajar ialah Quran. Syarah baik Quran ialah hadis. Lepas tu orang itu guru dah. Tok guru tu tok guru dah. Tapi tok guru jenis Yahudi ke tok guru jenis Islam? Ini menyakit. Tok guru baik, tok ayah baik, tok bila baik, tok imam baik. Kita kena faham bahawa tanggungjawab kita sebagai tok guru menyambung kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada dua jenis. Tok guru, cikgu. Sepatutnya dua ni jadi satu. Sepatutnya cikgu dengan tok guru jadi orang tolong. Tapi tak tahu negeri kita dijajah oleh Mak Saleh. Agama lain, politik lain. Hak agama ni kita panggil tok guru. Hak akademik ni kita panggil cikgu. Putus juga tahu hijrah. Kita orang Islam, orang Melayu Kelantan lebih lagi. Tak guna tahu hijrah, guna tahu Masihi. Pak tok guru, pak pasal ban pun guna tahu Masihi. Tanya hari ni berapa bulan Muharram? Tak tahu. Tahu Masihi berapa? Awak nak tok guru. Kasban. Nak oyaknya pemimpin Islam tu begitu sekali jauh special apa nama boleh kita guna tahu Masihi tak apa, tapi nampak kita ni peminat Masihi, tidak peminat Islam tu. Ya Nabi Muhammad tinggal rumah nah hijrah. Sahabat Nabi tinggal itu setengah tu kena ropok tengah jalan, kena bunuh, kena senyai buat ambil harta tengah jalan. Nak kau hijrah, kita tak reti, kita guna tahu Masihi.